Jadi malam ni mungkin saya fokus keras sikit, sebab ini kawasan dia. Jadi kita bagi mesej keras sikit kan. Ada pegawai-pegawai keselamatan apa tak apalah, nak catat bagi terus kepada Perdana Menteri. Saya malam ni di kawasan rumah dia, Hakim Tajam, dekat dalam 1-2 km dengan Curug Tok Kun. Saya pertama sekali saya nak peringatkan dia apa yang dia buat zalim pada anak Pulau Pinang. Banyak yang dia buat zalim. Dia dekat dalam parlimen pun dia zalim, dia membong. Dia kata dia nak bagi peruntukan. Masa dulu Ketua Mangkang kena bagi peruntukan. Mengapa yang kerajaan dia dapat, Sembangkang tak dapat? Ini semua wakil rakyat. Dia cakap kan, bukan saya cakap. Dia cakap dulu. Jadi Perdana Menteri dah masuk 3 tahun ni. Peruntukan 1 sen pun tak ada parlimen. Perak ada Perak. Ada pergi sikit je kan. Tuan depan Besar Eman. Betul Besar Eman. Baik ada sikit. Menteri Besar Perak ni daripada hak Perdana Menteri. Menteri Besar Perak dia tak ada reformasi dulu. Dia tak ada bercakap ini kita kena keadilan. Ini demokrasi. Kita kena angkat demokrasi. Mesti sama rata. Dia jadi Perdana Menteri 3 tahun lah, 1 sen Mangkang tak dapat. Itu zalim. Banyak lagi apa zalim. Tangkap Menteri Besar tadi Wabi Sa'amal sebut. Menteri Besar tangkap 3 pagi. Jangan cerita hak yang TikToker sebenarnya memang nengap je lah. Menteri Besar 3 pagi. Itu antara sebab yang saya tak boleh tahan. Saya nak rehat lah, tak nak politik lah. Antara sebabnya lah. Bila Menteri Besar Sanusi kena tangkap 3 pagi, saya tak boleh terima. Sebab apa dia Menteri Besar? Dia nak hina dia, marah macam mana pun, dendam ke apa ke, dia kena hormat sebagai Menteri Besar. Dia angkat sumpah dalam Dewan Undangan Negeri depan raja dia. Dia angkat oleh seluruh rakyat dia. Menang bukan menang kecil-kecil, menang besar. Tangkap pukul 3 pagi, apa tak boleh tunggu. Zalim. Banyak lagi zalim. Tapi yang saya hari ini nak fokus betul, pertama saya nak tanya soalan, dia zalim pada anak muda Pulau Pinang nama Yusof Router. Betul? Dah ingat lagi tadi? Jangan lupa tadi Wakil Ustaz Amal sebenarnya kita ada sedap dan swing 1 kali kita lupa. Nah, Yusof Router itu kezaliman yang paling ketara beberapa hari lalu. Kita memanglah, kita mungkin tak rasa sebab tak kenal ke anak kita, tak kenal ke cucu kita. Dia siapa ni Yusof Router? Anak Pulau Pinang. Cucu siapa? Cucu SM Idris, tokoh Pulau Pinang, tokoh King. Bukan Nuab kan, tak kenal tokoh dia. Saya pun sama, tokoh saya sama buku dengan Abraham. Buku dengan SM Idris, ada buku lain bayar lah. Yusof Router dia jumpa pertama kali pun di rumah SM Idris lepas dia keluar penjara. 2018 keluar penjara, jumpa di rumah SM Idris ni, arwah nak almarhum. Apa dia buat? Bertentang mata alam itu. Lepas tu saman, tak boleh jawab, tangkap 9 bulan. 9 bulan saudara dalam ni. Kita tak rasa. Kita tengok macam tu, saudara. Saya pergi mahkamah, saya tengok dia kurus habis lah. Keluar 9 bulan. Tapi kesan 9 bulan ditangkap dalam keadaan dia tak tahu apa. Dia tak tahu apa kesalahan dia. Dadah pun dia tak pernah tengok. Tiba-tiba ada dadah dalam kereta dia. Itu memberi kesan yang besar kepada dia. Itu kezaliman. Apa nak buat? Sekarang apa? Mahkamah Tinggi keluar keputusan tertulis. Masa keputusan itu, masa keputusan bebaskan pun, mahkamah dah sebut, saudara. Apa mahkamah sebut? Mahkamah kata mesti ada, dia kata tak ada kes langsung. Banyak sangat persoalan-persoalan yang tak masuk akal, kata. Pukul 5 pagi laporan pertama diterima oleh polis memberi informasi. Pukul 5 pagi siapa yang telefon? Sampai sekarang polis tak jawab siapa telefon. Betul dia dah bebas, tapi sampai sekarang polis tak boleh jawab siapa letak dadah dalam kereta dia. Memang dia dah bebas sekarang, tapi dia dah merana 9 bulan. Kita tak boleh biarkan.
Dan Mahkamah Tinggi dalam keputusan bertulis sebut apa baru ni, dia kata mesti ada siasatan terhadap Anwar Ibrahim, terhadap Farahash. Itu disebut oleh Mahkamah Tinggi, disebut oleh Mahkamah Tinggi. Apa dia siasatan? Apa dia siasatan? Kita nak tanya polisnya. Mana dia? Saya tanya di Bukit Mertajam, dekat dengan Suruh Tokun, dekat rumah Anwar Ibrahim. Mana kamu? Lepas tu apa dia? Poligraf. Yusof Rata buat poligraf, pergi balai polis. Poligraf ni dia macam mesin. Kalau kita bohong, mesin tu boleh bagi tahu kita bohong. Yusof Rata ni dia pergi sendiri polis, bukan paksa. Dia sendiri secara sukarela. Dia minta polis letak semua peralatan. Kalau dia bohong, poligraf tu akan sekata dia bohong. Ya. Sampai sekarang laporan poligraf tak keluar. Maknanya betul itu. Kalau bohong, kalau terbukti Yusof Rata bohong, mesti keluar. Cuma apa dia bohong? Okey, kalau Anwar ni betul, Yusof Rata ni bohong, siapa yang pergi minta immunity? Siapa yang dia pergi minta immunity? Pergi mahkamah. Anwar ni sebagai Perdana Menteri yang kata hebat saya, dia boleh pergi minta immunity. Mahkamah tolak. Mahkamah kata tak ada, kamu bukan raja, kamu Perdana Menteri je. Perdana Menteri pun tak tahu apa hari lagi. Ambil militi apa? Raja pun tak minta mahkamah macam tu. Tapi dia boleh muka tak malu, dia boleh minta immunity. Sebab apa saudara? Orang betul macam tu. Berani kerana apa? Takut kerana apa? Yang ditakut sebab apa? Lepas itu tolak, pergi rayu. Baru ni mahkamah kata apa? Rayu sampai bulan 3 baru putusan. Baru bukan putusan, baru bicara bulan 3. Tengok kita tangguh berapa lama. Jadi ini kita tak boleh. Jadi soalan saya yang pertama malam ini di Bukit Mertajam dekat dengan Suruh Tokun, persoalan saya kepada Anwar Ibrahim, apa yang kamu lakukan kepada Yusof Rata? Kamu bertanggungjawab. Kamu orang Pulau Pinang, kamu zalim orang anak muda dari Pulau Pinang. Kamu zalim anak muda yang bukan biasa, cucu kepada SM Idris, tokoh Pulau Pinang. Polis membuat kenyataan, beberapa perkara yang kamu mesti lakukan, termasuk siasatan terhadap kamu. Dia tak buat. Saya tak berheran sangat Mbak Anwar, sebab saya tanya malam ni. Sebab dulu kalau saudara mesti ingat, Anwar ni dia biasa bersalah guna kuasa ni, dia biasa. Tahun 1999 kita ingat kes lewat. Kita ingat kes lewat. Tetapi sebenarnya ada lagi satu kes yang dia disabitkan bersalah 6 tahun sampai ke Mahkamah Persekutuan. Apa kes dia? Kes dia sebagai Timbalan Perdana Menteri guna special branch untuk tekan saksi, untuk cuba peras 4 pertuduhan, salah gunakan special branch polis, dan dia didapati bersalah 99 lagi. Anwar masa tu TPM, ahli parlimen Pematang Pau, sebelah mana ada. Masa tu dia ditangkap, masuk bicara daripada mahkamah section tinggi, rendah, rayuan, persekutuan, semua mendapati dia bersalah. Masuk 6 tahun. Sebab apa? Salah guna kuasa sebagai timbalan Perdana Menteri. Sebab tu sekarang kalau orang cerita dia salah guna kuasa, saya tak heran. Rafizi baru ni keluar apa? Rafizi, apa yang Rafizi keluar? Macam-macam ada keluar, macam-macam Rafizi keluar. Tapi apa yang disebut yang paling penting baru ni dalam kes Samsul ni, saya di Padang Rengas minggu lepas saya dah panjang lebar. Kalau di YouTube saudara boleh tengok, di YouTube di Padang Rengas. Saya nak sebut cerita ulang 2-3 kali pun dia meluat. Bukan sebab saya kenal semua. Ini abang Rafi ni, tadi yang Wabi Ustaz Akmal sebut orang lama ni. Abang Rafi ni ketua cabang PJR Pulau Pinang. Isteri dia almarhumah Aminah Abdullah, bekas ketua wanita pertama PJR Pulau Pinang. Lama dah dia tinggal sama dengan saya. 2007 lagi dia tinggal dalam Ibrahim. Kita tahu Kalintong. Abang Rafiq masih ada. Terima kasih. Arwah Kak Min, kita panggil biasa Kak Min,
1 Januari ni genap 100 hari dia pergi, baru saja. Sebelum dia pergi ni pun, masa dia pergi pun dia mesti berjuang bersama dengan semangatnya. Sebab kita tahu Rafizi baru tahu setiap minggu sekarang dia bantai Anwar, kamu baru tahu. Itu pun belum keluar lagi ya. Saya selalu sebut dia selagi dia tak keluar, lepas tu Anwar pun tak sebut dia pengkhianat, kita boleh dengar, tapi jangan pakai semua. Makam dia belum sampai lagi. Dia nak makam nak sampai macam saya, macam Abang Rafi, macam Gani Harun tadi yang sama dengan saya, dan sama IC dengan saya. Ini makam tinggi. Sebab apa? Sebab Anwar dah maki yang mana. Ini pengkhianat betul. Rafizi belum sampai makam, tapi boleh nak pakai sikit-sikit. Ya. Banyak yang dikeluarkan. Bab Samsul ya, dia sebut. Tetapi yang saya nak katakan pada hari ini ialah salah guna kuasa. Macam mana Anwar buat pada tahun 1999, macam mana sekarang dia buat dalam kes Yusof Router ya. Dulu 99 digunakan special branch untuk tekan saksi-saksi kes lewat pertama dia didapati bersalah 6 tahun. Ini fakta. Jangan kata saya fitnah. Saya tak setuju, saman saya no problem. You jangan saman penganjur saya, you jangan saman YDP pula. Kemudian ini bertokoh Sumut Flotilla saya sebut. Saya memang orang yang pergi naik Sumut Flotilla ni saya memang cukup hormat. Sebab saya memang Tobat Lahum memang saya tak pergi ya. Saya takut laut. Mandi tepi laut pun saya takut. Ini memang betul-betul hero. Ini betul-betul hero. Tapi sampai Malaysia ada satu lagi hero lagi besar tunggu. Perdana Menteri. Dia hero. Saya tengok 23 pergi dah belayar semua, berkorban semua. Dia sampai sini, dia duduk di depan ni, buat perhimpunan Aziata, peluk ibu, gambar dia paling besar. Hak 23 ni kecil-kecil. Dia tak pergi. Ini orang cukup tokon tu. Mungkin tajam. Cukup dia seorang bukan saudara kan. Tapi adalah lebih kurang adik-adik kan. Itu punya cukup kuat ketimbang. Jadi saya nak sebut, yang Rafizi sebut, yang saya nak tekankan ini apa? Soal salah guna kuasa. 99 salah guna kuasa ya, terbukti bersalah. Kes Yusof Router, Hakim Mahkamah Tinggi baru keluar 2-3 hari lepas bertulis ya, perlu ada siasatan terhadap Anwar, terhadap Farhash kerana disebut dalam mahkamah. Apa sekarang? Polis jawab ada siasatan, tak ada siasatan. Saya tahu ada special branch ya, cantik. Saifuddin Nasution tu menteri dalam negeri. Saya ketua muda lu, dia timbalan ketua muda, timbalan saya. Jadi SB nak saya catit, elok sekarang. Bukan saya, dia timbalan saya, bukan saya timbalan dia. Saifuddin Nasution. Salah guna kuasa. Minggu lepas Rafizi sebut apa? Apa Rafizi sebut? Banyaklah disebut. Kan Pak Samsul ni apa macam-macam. Tetapi yang saya nak tekankan, khususkan hari ini ialah kesalahan paling ketara ya, di Bukit Tajam, paling ketara, salah guna kuasa. Rafizi sebut apa? Rafizi sebut masa pemilihan PKR apa buat? Apa dia kata? Dia kata masa pemilihan PKR. Ini Rafizi pun satu. Bila dah kalah baru dia cerita semua. Itu pun cerita sikit. Minggu ni sikit, minggu depan sikit. Pukul lah habis betul. Itu orang simpan. Maknanya dia simpan. Kalau ikut betul, sebab tu ada program-program dah mula persoalan. Kenapa you simpan? You pun boleh kena. Maknanya dia tahu. Dia kata apa? Masa pemilihan Anwar guna SPRM ni untuk kacau orang yang lawan Anwar, lawan anak Anwar, Nurul Izzah. Dia kacau. Mana dia kacau orang Rafizi. Rafizi kata orang yang sokong saya SPRM ngap. Ada satu kes dia kata seorang penyokong saya di Selangor tiba-tiba kena tangkap. Sebab dia sokong saya, dia kena tangkap. Saya telefon Anwar. Ini Rafizi sebut saya nak bagi tahu betul-betul ini pimpinan dekat Togo ni, bagi tahu ke Anwar, dia beradik bagi tahu. Ini cerita Rafizi, cerita saya ulang sekarang. Rafizi tak sampai Togun, tak sampai Bukit Tajam, saya sampai. Anwar kata, Rafizi telefon Anwar. Kalau Rafizi salah, you sama dengan Rafizi. Anwar kena sama dengan Rafizi. Apa yang dia biar?
Rafizi cakap apa? Dia telefon Anwar masa tu Perdana Menteri, Perdana Menteri lah, masa pemilihan. Saya tanya Anwar, mengapa SPRM tangkap orang saya, penyokong saya, orang kuat saya? Kenapa kena tangkap? Ini Rafizi cerita. Ada podcast dalam YouTube, boleh cek. Dan Anwar jawab. Anwar jawab apa? Oh, dia ada kes. Maknanya Anwar tahu. Itu satu dah salah. Hang Perdana Menteri macam mana hang tahu? Kan? Yang orang ni kena tangkap ada kes. Maknanya SPRM dah bagi tahu kan? Oh, kalau tidak, yang selama ni dia kata apa? Saya Perdana Menteri. SPRM nak siasat ke? You nak tangkap ke apa? Saya tak ambil tahu. Saya tak payah bagi tahu saya. Saya pernah jaga integriti. Hak ni Rafizi kau dia ditangkap orang saya sebab apa? Dia terus jawab sebab orang kau ada masalah. Maknanya dia tahu. Itu dah membom. Maknanya apa? Maknanya Anwar tahu SPRM tangkap orang Rafizi. Betul? Anwar tahu SPRM tangkap orang Rafizi. Ini kenyataan Rafizi. Dia kata apa? Dia kata Rafizi tanya apa? Sebab apa? Kes apa? Oh, dia ada kes beli rumah cash. Ini Rafizi cerita. Anwar kata, jawab pada Rafizi. Anwar Perdana Menteri jawab pada Rafizi. Masa tu masih timbalan Presiden PKR. Dia kata dia kerana dia kawan kamu ni, penyokong kamu ni beli rumah cash, sebab itu kena tangkap. Rafizi kata terbakar lah saya dengar. Ini orang kuat saya, dia beli rumah cash tak bagi tahu saya. Maknanya ringam lagi sakau juga. Saya pun telefon dia balik. Dia kata apa you tak cerita kat saya? You beli rumah cash, sebab tu memang patut dia kena tangkap. Kawan dia jawab apa? Kawan dia jawab memang saya beli cash. Sebab apa? Sebab rumah murah. Rumah kena lelong. Harga 30,000. Takkan saya nak minta loan 30,000. Saya belilah gas 30,000. Apa saya lah? Aku ingat kau beli rumah 300,000. Kau beli rumah 30,000 pun kena ngap. Kena ngap. Sebab apa? Sebab aku sokong. Sebab saya dia kata sokong kamu Rafizi. Sebab itu saya kena ngap. Ini cerita Rafizi. Dan ini benda serius, saudara. Sebab apa? Sebab ini cerita Rafizi ini membuktikan apa? Membuktikan ada salah guna kuasa yang berlaku. Anwar sebagai Perdana Menteri menggunakan SPRM untuk mengekang pengaruh Rafizi dan cuba menangkap, mengugut, menakutkan Rafizi yang melawan, yang sedang bertarung timbalan Presiden dengan anak ni. Itu satu hal lah. Kan? Yang bab anak ni satu hal lah. Ini saya tak payah cerita lah. Ini pun lagi pening cerita. Macam saya ni memang pening lagi lah. Macam Abang Rafi, macam orang lama reformasi. Kita pening apa tak pening? Dulu kita yang lawan ni. Kita lawan korupsi, lawan kronisme, lawan nepotisme. Lepas anak jadi timbalan Presiden. Hang Presiden, anak jadi timbalan Presiden. Nepotisme apa? Hang bapak nepotisme. Memang tidak pening. Itu satu hal lah. Tapi yang saya nak tumpu pada malam ini ialah salah guna kuasa. Ini kes serius. Anwar pernah ditangkap 6 tahun, duduk dalam penjara. Semua mahkamah dapati dia bersalah. Tidak ada pengampunan. Pengampunan selepas itu yang sekarang ni dia dapat tidak termasuk yang kes salah guna kuasa ini. Boleh buka fakta. Kalau saya salah boleh saman saya. I am standing, saya berdiri sini menyatakan dengan jelas Anwar seorang Perdana Menteri, dan dulu itu Perdana Menteri yang salah guna kuasa. Dia pernah salah guna kuasa sebagai timbalan Perdana Menteri dulu, dan sekarang sebagai Perdana Menteri dia salah guna kuasa. Kes Yusof Rata dia salah guna kuasa, dan kes pertandingan yang membabitkan Rafizi sebut dia salah guna kuasa. Ini serius, saudara. Dalam negara-negara maju, salah guna kuasa ini, abuse of power ini 24 jam resign. Terbukti, you kena jawab, you have to answer clearly, ataupun you kena saman orang yang cakap, dia kena saman Rafizi sekarang, atau saman saya, no problem. Lawan untuk buktikan dia betul dan kita salah,
Atau kalau tidak, dia kena berhenti letak jawatan. Kalau ada integriti, itu dia integriti. Ini salah guna kuasa. Ini salah guna kuasa. Jadi saudara yang saya kasih sekalian, dari Bukit Bertajam pada malam ini, saya memang nak tumpukan kepada persoalan paling penting ini. Anwar kena jawab bab ini. Dia jangan lagi, you jangan nak main kona sana kona baring sana. Samsul Iskandar tu satu hal. Ini Samsul Iskandar satu hal. Dia, saya ketua muda pertama PKR, dia ketua muda kedua. Saya ketua pemuda, saya 2007 saya berhenti, saya cabut, saya malas dah. Tapi sebelum tu saya pemuda keadilan ni saya yang bina, saya yang sudah pun tahulah. Dia buat sumpah keramat. Jadi saya masih sayang perjuangan. Jadi saya kena pastikan yang ganti saya ni orang yang boleh lah bawa. Masa tu Samsul Iskandar tak ada lah perangai dia ni. Dia belajar Universiti Islam Antarabangsa, peguam, lawyer. Saya test dia, saya bagi ujian akhir, saya suruh dia lawan Wee Ka Siong, masa itu ketua pemuda MCA. Ajak berdebat. Saya kata, Samsul, you pergi, you berdebat dengan Wee Ka Siong. Saya tolong dia lah. Alhamdulillah, dia berdebat dengan mantap Wee Ka Siong. Saudara tengok Presiden MCA sekarang, bukan kecil lah. Masa itu dia ketua pemuda MCA. Samsul Iskandar pergi, saya hantar. Itu ujian terakhir sebelum saya lantik dia jadi pengganti saya, ketua pemuda. Mensolidkan. Tetapi itu dulu lah. Sekarang dengar cerita Albert Tim, kita pening. Saya bagi mesej pada dia, saya kata, you tanggung jawab. Kalau kamu tak jawab, kita takkan maaf. Sebab merosak. Minta pound, minta apa. Tapi bagi saya, itu bagi saya masih sekali. Yang lebih utama ialah Perdana Menteri. Apa yang berlaku dalam kes Samsul, apa yang dinyatakan oleh Rafizi, yang lebih penting ialah dia membuktikan Anwar Ibrahim ini salah guna kuasa. Dalam politik, salah guna kuasa ini dosa besar. We cannot tolerate. Apatah lagi ia membabitkan jenayah. Kes dulu, kes liwat jenayah. 4 pertuduhan dia suruh special branch ugut saksi, dia suruh special branch kidnap saksi 4. Saya lupa dah, lama dah 4, tapi saya ingat digunakan special branch polis pada itu. Yusof Rata jelas mahkamah minta dia jawab siasatan dia dan Farhad, disebut oleh Yusof Rata dalam mahkamah menimbulkan beberapa persoalan yang juga membabitkan special branch. Membabitkan, tapi bukan special branch. Mungkin tajam lah. Ini baik-baik. CSP dengar pening. Dan saya tak salahkan. Dulu pun, yang dulu main special branch pun, saya tak salahkan mereka. Mereka jalankan saja. Salah ni Perdana Menteri. Ini yang masalah ni. Ada pertimbangan Perdana Menteri, ada Perdana Menteri. Kes susuran. Sekarang ni Rafizi sebut dalam podcast dia, Anwar gunakan SPRM. Jadi clear. Salah guna kuasa. Jadi saudara yang saya muliakan, kita tak boleh di Bukit Bertajam, di dekat Suat Tokun, kelahiran reformasi. Dia rumah orang tua memang Suat Tokun lah. Dia lahir dekat Sungai Bakar, hospital Sungai Bakar. Tengok punya mana tak sayang bos. Dia lahir mana bos saya tahu. Punya kuat, tak sayang 3 tahun saya duduk dalam untuk bertahan. Lepas tu saya bergeram, satu round untuk Malaysia dah masuk Bukit Bertajam 2 round lah, 3-4 round pun saya round lah, bergeram memang saya. Satu kedua bergeram juga. Tapi ini masalah prinsip, ini masalah kezaliman, masalah prinsip. Kita tak boleh pertahankan. Jadi secara yang saya muliakan, ini persoalan pertama yang saya ingin bawa. Sehari dua ni saya buat pula dengan kes Guaning, cerita orang Pulau Pinang lah. Itu ni satu lagi, dia ketua Menteri Pulau Pinang tapi tak pernah dekat lahir kat Pulau Pinang. Ketua Menteri Pulau Pinang, macam YB Ustaz Akmal sebut lah. Ini semua diversion, macam-macam cerita. Konon nak jadi hero. Sebab apa? Sebab lingkup negara Sabah.
kan? DAP tiba-tiba lingkup, dia pun tak pernah terfikir dia boleh lingkup semua. Jadi dia kena tarik balik dia punya pengundi. Yang sebelah Anwar ni pun ada masalah dengan Samsul, dengan tak boleh jawab. Kes Yusof Rata tak boleh jawab, yang kes Samsul tak boleh jawab, Had Rafizi sebut tak boleh jawab. Tak masuk lagi cerita Trump ni. Ini dah ujung cerita nampak Trump. Itu satu masalah lagi. Tadi berkumpul Tun Mahathir dengan semua NGO, parti-parti politik Melayu semua di Kuala Lumpur. Mereka buat solusi sebagainya. Bukan dia, mereka orang politik ke, bekas-bekas general pun ada. General Borhan apa semua tampil buat kenyataan. Sebab ini membabitkan soal negara. Itu satu bab yang kita usik kemudian. Tapi yang nak sebut ni sebuah ini. Tiba-tiba Anwar gagal. Dia kata saya Perdana Menteri ikut perlembagaan. Saya tak boleh terima. Ini satu bahasa, cerita pasal satu bahasa, cerita pasal satu bangsa, saya tak boleh terima. Saya Perdana Menteri, saya tak kira dia siapa. Saya tak kira dia siapa, saya tak kira dia pengaruh besar mana. Anwar Ibrahim. Ni garang tiba-tiba orang tua tahun. 3 tahun hang buat apa? 3 tahun hang kena pijak dengan DAP yang buat apa? DAP lungai kena habis. Yang tak ngomong. Sebab apa dia tak ngomong? Sebab tak kenal patah hidung dia. Ini Anwar Ibrahim. Padahal DAP lungai kan apa? DAP hina Islam, DAP hina agama Islam, DAP hina apa dengan komen tak cakap. Dia suruh kita taubat. Ingat tak? Dia suruh kita taubat. Kita syahadah, kita semayang, kita solat, kita syahadah, kena taubat. Dia tak syahadah, dia suruh kita taubat. Gila ke tak gila? Ada dia tegur. Ini bukan soal kita. Dia kata balik konon di Mantai Pas. Bukan soal PAS. Ini kemurnian Islam. Ada Anwar tegur dengan komen. Ada Anwar tegur. Tak tegur. Ada menteri hidang Arab. Itu. Dia boleh bergurau dengan komen bertahankan pula. Dia kata jangan campur aduk. Ini pelancongan. Ini jangan campur aduk agama. Arab bukan soal agama, ini pelancongan. Kita mau komersial, kita mau pelancongan. Kurang hajar. Inilah prinsip sekular. Sebab tu dia parti DAP ini parti sekular. Dalam perlembagaan dia sebut tentang sekular. Anwar, dia biarkan. Ini bukan soal dia, ini soal agama. Soal agama. Anwar biarkan. Lim Kuan Eng hina Afghanistan, hina Taliban. Diam. Menteri Pendidikan Afghanistan setahun yang lepas. Ini cerita bukan cerita kedua hari ni. Saya cerita 3 tahun ni Anwar Perdana Menteri apa dia buat dengan DAP ni. Yang hari ni tiba-tiba tunjuk galang ni. Tiba-tiba dia kata konon dia hebat. Sekejap lah, 24 jam. 24 jam saja. Lepas tu apa? Saudara tengok? Media-media semua yang kata UEC ni diiktiraf. Kerajaan iktiraf UEC yang kenyataan Anwar itu padam semua. Semua media sosial, semua berita-berita utama padam. Seperti ada arahan, bukan seperti ada arahan, memang arahan. Masa tu tak apa benda dia makan julak apa tadi pening, dia marah, memang dia mengamuk, dia naik angin. Sebab apa? Sebab Kuan Eng menyusahkan dia. Ngah Komeng menyusahkan dia. Menyusahkan apa? Sebab Ngah Komeng dengan Kuan Eng, Sabah dah kalah teruk, Cina pun dah faham sekarang, dah kena kencing. Agak Cina Bukit Mentajam pun faham lah. Cina Sungai Bakak baru ni alhamdulillah boleh tahan. Alhamdulillah, mereka pun dah nampak menang kita Sungai Bakak. Jadi macam bubuk ni jangan ingat mustahil menang. InsyaAllah saya dah sisik kepada YDP tadi masuk. Kali ini bukan setakat tak hilang ni pun, InsyaAllah kita boleh menang. Kalau Sabah kita boleh menang, mengapa macam bubuk kita boleh menang? Takbir Allah. InsyaAllah, InsyaAllah. Jadi apa dia? Sebelum cerita pasal menang-menang ni, kita cerita dana pilihan raya. Saya diminta oleh berjatuhan kuasa untuk umum pelancaran dana pilihan raya. Jadi dengan nama lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan semangat Sabah, dengan semangat di Karambunai, dengan semangat yang tadi saya nyatakan, kita tak mustahil untuk kita menang macam itu. Dan dengan semangat dan kekuatan dan kerja kuat saudara yang saya menjadi saksi,
Lebih setahun lebih je saya dalam PAN, 2 kali dah saya sampai Bukit Mertajam ni. Jadi dengan semangat itu saya dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, melancarkan dana pilihan raya bagi Bukit Mertajam, bagi Don Macang Bubuk, untuk saudara kita semua bekerjasama, tingkatkan diri kita dan terlibat secara langsung dalam usaha untuk mencapai kemenangan. Jadi saudara yang saya kasih sekalian, dia bila saya cakap ni banyak pula motor dengan kita. Tak tahu nak Ibrahim hantar ke apa, tak tahu lah. Tak gurau. Saya sebut juga toko banyak. Ni ada kelibat-kelibat dia banyak dalam kat sini. Tapi tak heran kan. Saya pun masuk jail 3-4 tahun. Saya tak heran semua tu kan. Jadi balik buat Kuan Eng. Kawan baik saya juga. Dia duduk punya kajang saya, Kuan Eng ni. Dia pernah ajak saya masuk DAP dia pun. Dia hidup negeri tanya tahun 2008. Masa tu dia pernah jadi ketua menteri. Pilihan raya umum tahun 2008. Saya dah keluar lah, 2007 saya dah keluar lah. Dia panggil saya, Datuk Izam, mari kita makan McDonald. Saya memang dengan dia makan McDonald lah. Dia office VP kat PJ, saya dengan dia berapat. Dia penjara Kajang, saya duduk penjara Kajang, dia duduk penjara Kajang. Si Kuan Eng nak cerita lah sikit. Datuk Izam, saya dengar you apa ni, pas minta apa ni, you tanding Kota Baru, wakil PKR tak mau. Saya tak mau jauh lah. Okey, tak apa, Selangor kita bagi. Selangor masa tu tahun 2008 saudara, bukan banyak kawasan selamat. Macam sekarang ni banyak kan, kawasan yang memang menang kan. DAP pun masa tu pun tak banyak. Sekarang dia pun ada 40 dulu tak apa. Tapi Selangor dia sekitar ada 5-6 sure win. You masuk DAP kan, bukan setakat you jadi calon, jadi ketua DAP Selangor saya. Kuan Eng hidup lagi tak. Saya kata Kuan Eng gila. Saya baru keluar tau PKR. Saya baru keluar PKR. Sekarang you offer saya, nanti Anwar tahu, Anwar tiaw sama you tau. Habis hidup lagi Kuan Eng. Tahu apa Kuan Eng cakap saya? Tahu apa Kuan Eng cakap saya? Izam, you sama Anwar, saya 100 kali lagi percaya you daripada Anwar tau. Kuan Eng cakap dengan saya tu. Dia tahu siapa Anwar ni saudara. Kuan Eng ni. Sebab dia tak takut. Dia tak kan? Ingat siapa yang suruh Anwar bertabat? Ni ingat komen suruh kita bertabat. Yang suruh Anwar bertabat secara terbuka siapa? Siapa yang orang Pulau Pinang ke? Singa Pulau Pinang tu. Betul? Karpal Sing kan? Anwar kamu kena tabat kata kan? Dia berani belasah Anwar macam tu. Sebab apa dia berani tu? Sebab apa dia berani? Sebab dia peguam Anwar. Dia lawyer Anwar. Dia lagi tengok semua dokumen tu. Dia simpan pun kita tak tahu banyak. Sebab dia peguam. Dia orang ni pandai duit tak mau. Peguam tak apa Anwar, free of charge. Anwar pun beritahu saya, tengok baik je orang. Saya tahu orang kanan Anwar. Dia cakap saya, baik je orang. Kita bagi duit, orang kawan bagi donation, tak mau langsung. Sekarang orang tahu sebab apa dia tak mau. Dia dapat maklumat semua. 2-3 hari ni dia DAP tengah mengamuk, marah dengan Anwar ni. Anak Karpal Sing keluar balik yang cerita taubat. Video bapa dia yang tak ada orang ni taubat, keluar balik. Tengok DAP punya tak takut pada Anwar. Kuan Eng saya sebut cerita tadi pasal Taliban. Afghanistan yang hantar Menteri Pendidikan datang Malaysia, lawatan resmi. Dia kerajaan ya. Kelompok Taliban di Afghanistan ni kerajaan sekarang ya. Dia datang jadi Menteri Pendidikan, orang PKR, bukan orang PAS. Menteri Pendidikan orang PKR, Fadlina ni, dia sambut di Afghanistan ni ya. Sebagai menteri ya. Menteri Pendidikan datang, dia sambut sebagai Menteri Pendidikan. Apa yang buat? Apa yang buat tu? Sekarang mungkin tak ingat. Saya ingat semua ni perangai dia orang. Walaupun kawan satu jail lalu kan, satu jail kawan-kawan ni benda tak betul prinsip ya. Saya tani dan saya nak bagi tu yang dia offer saya tanding mesti tolak lah ya. Tak ada lah saya nak dengan DAP ya. Tak apa buat yang buat. Dia boleh buat PC. Dia bukan buat ceramah macam ni. Dia buat press conference di parlimen.
dengan pemimpin DAP. Dia kata apa? Dia kata ini kita minta Menteri Pendidikan. Sebab apa Menteri Pendidikan ini bagi penjelasan kepada kita mengapa memberikan layanan VIP kepada kerajaan Taliban. Berkuang hajar. Dia tak kata kerajaan Afghanistan, dia kata kerajaan Taliban. Lim Kuan Eng kuang hajar tak kuang hajar? Apa nak buat? Apa nak buat? Lim Kuan Eng bantai menteri dia, bukan menteri kita. Lim Kuan Eng bantai Fatrina itu PKR. Sebelah ni pun tebal, betul? Ahli Parlimen. Ya. Anu buat apa? Sedetik pun tak ada jawab. Dia tak bantai pun, dia tak tegur. Patut apa? Dia patut tegur Lim Kuan Eng. Kuan Eng, you nak pertama you salah. Sebab apa? You tegur, you kritik keras Menteri Pendidikan. I punya menteri tu. You dalam kerajaan I tu. You tak puas hati, you cakap item tu apa? Apa saya you kena? Itu pertama dia kena jawab. Kedua, dia kena sebagai Perdana Menteri yang kononnya madani, yang hebat sangat Islam ni. Kalau jumpa tu apa syekh-syekh datang, buat dia paling hebat lah. Ni Anwar Ibrahim ni. Dia kata datang syekh kan, datang syekh sini, duduk bekerja, mengambil note. Tak ada Perdana Menteri macam ni tak? Punya sayang ulama. Anwar Ibrahim. Dia amar ma'ruf, amar mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dia ma'ruf pun dia buat, hak mungkar pun dia buat, sama naik. Ni tarbiyah tak betul ni. Ni ada kawan-kawan Nabi mungkin tajam ke Pulau Pinang ni, banyak lagi saya tahu kawan-kawan Nabi ni yang sokong Anwar Ibrahim. Tengok betul-betul. Tak betul tarbiyah ni. Tak ada dalam Islam, tak ada. Dia amar ma'ruf nahi mungkar, no kompromi. Ni ustaz sebelah saya ni, Al-Fadil. Tak betul, dia boleh betulkan saya. Tak ada. Ini Anwar Ibrahim. Dia boleh buat. Balik pada Lim Kuan Eng, tak jawab. Sebab apa dia tak marah? Sebab tak kena batang hidung dia. Dia tak marah sebab apa? Lim Kuan Eng tak hina dia. Lim Kuan Eng hina agama. Lim Kuan Eng hina Afghanistan. Lim Kuan Eng hina agama Islam. Lim Kuan Eng hina kerajaan Islam. Kerajaan Taliban, kerajaan Afghanistan itu adalah kerajaan Islam. Lim Kuan Eng hina Islam. Kes kalimah Allah distokin. Yang hina Allah bukan sebab tu dia tak heran, dia tak marah. Orang tu kena saman lebih kurang saja, besok pergi Kazakhstan, dia bawa duduk sebelah dia tak marah. Dia boleh biarkan dengan komen macam-macam cakap, suruh taubat lah, suruh solat hajat lah, macam-macam. Dia bukan saja hina kita, hina Islam, bab Arab dan sebagainya. Tak payah tegur. Sebab apa? Tak kena hidung, batang hidung dia. Bab Kuan Eng tiba-tiba mengapa dia melenting? Mengapa tiba-tiba Kuan Eng dia melenting? Sebab apa? Sebab kena batang hidung dia, menyusahkan dia. Bila dia orang tekan tentang UEC ni, tak ada mampu sana. Kalau dia bagi, orang Melayu pergi tinggal dengan dia lagi. Dia menyusahkan dia. Saya tahu perangai Anwar Ibrahim ni. Dia kata, hampa susah, jangan bagi susah aku. Jadi dia kira dia aja Anwar Ibrahim ni. Jadi bantai agama, bantai kerajaan Islam, bantai agama Islam, hina Islam, hina kalimah Allah. Yang tu dia tak bising. Ini bukan saya personal tengok 3 tahun ni macam apa yang tak berlaku dekat Malaysia ni. Ni tak cerita lagi dengan pesta gay lah, apa lagi macam-macam LGBT, macam-macam. Ada di kisah. Ada Anwar melenting, ada Anwar tengok muka dia merah padam macam dia jawab Kuan Eng baru ni. Saya tak kira dia siapa, dia pengaruh besar mana. Saya Perdana Menteri ikut perlembagaan. Saya tahu lah itu marah kan tu. Sebab apa dia marah? Sebab menyusahkan dia. Menyusahkan dia. DAP menyusahkan dia. Dia marah. Tapi marah pun sekejap. Marah sekejap. Tak habis 24 jam, tutup semua cerita. Semua sedang cari sekarang. Dekat sok sabar, dekat apa semua kan, betul. Dengan total sangat dia confirm. Dia orang lagi hebat lah kan media sosial. Tak ada. Hak yang tu tak ada. Yang keluar geng-geng kita ada lah. Hak yang rasmi, hak yang sebelah dia ni. Bukan itu saja. Buat kenyataan. Ketua PKR Johor buat kenyataan apa? Anwar tak ada sebut tak akan iktiraf UEC. Dia kata kita akan lebih berhati-hati. Kita akan teliti. Ada kau nak baring. Kalau tidak yang tengah marah tu dia kata apa? Saya ikut perlembagaan. Saya Perdana Menteri. Saya tak kira. Bisa apa? Besok
PKR Johor, dia tak ada kata iktirak, dia kata teliti. Itu kan teliti. Saudara tengok, inilah rupa ni Perdana Menteri kita, Perdana Menteri Barua. Minta maaf orang Pulau Pinang lah, mungkin minta je. Saya geram lah. Ada orang kata tak marah saya kata tak apalah, kalau you masuk jail lebih daripada saya, you pertahan Anwar lebih daripada saya, tak apa, boleh marah saya. Kalau jail pun tak pernah masuk, pintu lokap pun tak pernah tengok. Sekarang duduk kiri kanan Anwar, duduk Putrajaya, konon orang kanan Anwar, Panglima Anwar. Nak marah saya tak payah, simpan lah. Kalau hang berjuang lebih daripada aku, hang boleh tegur aku. Dan saya tahu tak ada orang yang berjuang pertahankan Anwar ni lebih daripada saya. Saya tahu tak ada. Saya tahu tak ada. Sebab yang masuk jail ni dalam reformasi, saya seorang. Anwar satu hal lah, dia masuk lah jail. Reformasi ISA 10 orang. Masuk Gani Harun seorang, ikut saya masuk ISA 10 orang. Duduk 2 tahun 6 orang. ISA saya pun masuk orang. Penjara Kajang saya seorang. Daripada ISA Kementing, dia bawa, pindahkan saya pergi penjara Kajang. Dari penjara ke penjara. Nak rasa syok tak syok, ikutlah tengok. Duduk daripada Kementing, duduk penjara Kajang. Saya seorang. Kawan-kawan saya lain semua duduk Kementing, kem tahanan. Kem tahanan dengan penjara ni macam hotel 6 star dengan hotel 1 star lah. 6 star ni duduk Kementing. Kementing ni tak rasa apa, tak susah apa, cuma tak boleh keluar kan. Dalam ada katil, ada kipas, ada TV, ada semua ada. Dia tak pergi keluar ceramah macam ni. Itu je pasal duduk Kementing. Penjara Kajang lain, penjara ada duduk dalam sel orang. Kipas tak ada, apa pun tak ada, duduk dalam. Semayang tahajud pukul 3 pagi macam jogging. Sebab panas. Kita solat turun naik turun, panas. Saya rasa. Orang lain tak ada rasa, jangan nak cakap banyak. Anwar Ibrahim pun tak rasa. Dia tak pernah duduk dalam sel Anwar ni. Dia duduk hospital ni. Sekejap sakit tengkuk, sekejap sakit belakang, sekejap sakit depan, macam-macam. Dia pasal tak nak masuk sel. Dia tak pernah duduk sel. Tak betul. Saya minta warden penjara Sungai Buloh buat fakta, bagi tahu saya. Bagi tahu semua orang berapa hari Anwar duduk dalam sel. Dia tak duduk sel. Dia tak duduk sel. Datuk Najib pun saya dengar dia duduk sel. Datuk Seri Najib. Hak dia Anwar tak pernah duduk. Sakit manjang, duduk hospital, duduk dalam penjara. Tapi hospital, bila hospital dalam penjara, dia bukan sel, hospital. Hospital ada katil, hospital ada kipas, hospital ada TV. Dalam sel tak ada semua ni. Beza besar. Sebab tu jangan ada yang nak apa ni, kata saya kasar, keras. Tak tahu apa, tak tahu ujung pangkal. Jangan. Sebab Tuan Ibrahim pun sampai hari ni dia belum mengiu saya. Sebab dia tahu saya sama. Yang usik lagi, yang lagi kenal lagi tu. Sebab saya tahu, dia tahu apa saya buat. Dan saya tak boleh terima. Ini bukan ada kata saudara emosi. Masalah peribadi tak. Saya bukan rasa saya kalah. Rafizi ditinggal, kalah timbalan presiden. Dah dia keluar PKR. Saya keluar PKR, saya tak kalah. Saya ketua muda. Saya ketua muda yang tak pernah bertanding. Tiga penggal tak ada orang lawan saya. Siapa nak lawan saya? Keluar masuk je. Kenapa nak berani lawan saya? Saya solid untuk muda. Tapi tak betul saya tinggal. Apa yang tak betul? Tanya Anwar. Saya jumpa dia 4 mata. Saya tanya dia soalan, dia tak boleh jawab. Hukuman pertama lewat yang babitkan yang dia dibebaskan, bertulis. Sebab tu dia keluar 2004. Saya sebelum 2003 saya keluar. 2004 dia keluar. 2007 saya tinggal PKR. Orang tanya sebab apa bila dah keluar, Anwar keluar baru you tinggal. Orang selalu bos dalam jail hang tinggal. Hang bos keluar, hang bos dalam jail, hang ikut dia masuk jail. Hang pergi susah payah. Bila dia keluar, orang lain semua duk mengungut apa ni, himpun dekat kau bos, hang pergi cabut. Saya tak ada sebab. Apa dia sebab? Sebab 2004 keputusan yang dia bebas.
Tapi 2005-2006 keputusan bertulis keluar. Bila keputusan bertulis keluar, ada perkara yang saya tak boleh terima. Sebab apa? Sebab hakim membebaskan dia. Sebut dalam keputusan bertulis itu, mereka percaya bahawa aktiviti tidak bermoral itu berlaku. Hakim itu bebaskan dia. Kalau hakim tak bebaskan dia, senang jawab. Ini hakim itu bebaskan dia. 3 hakim, 3 bebas, dua bebas, 1 tak bebas. Jadi 2-1. Jadi dia bebas. Tapi ketiga-tiganya dalam keputusan bertulis sampai sekarang dalam law of journal. Tanya peguam-peguam, kita tak boleh tengok, tapi peguam-peguam boleh masuk dalam journal law. Keputusan bertulis itu sebut bahawa aktiviti itu berlaku. Saya jumpa Anwar 4 mata, saya tanya, macam mana bos? How do we answer this? Macam mana kita nak jawab ni? Sebab mereka bebaskan you. Kalau mereka tak bebaskan you, kita boleh cakap macam you cakap sekarang, macam dulu lah, konspirasi. Konspirasi ini Mahathir punya kerja. Mahathir bayar hakim. Hakim hack, hakim gula-gula hack, hakim macam-macam lah cerita. Saya ingat, yang muda tak ingat lah, 98-99 macam-macam hakim semua teruk kan? Konspirasi itu, konspirasi ini. Sekarang ni baru ni LBT pun konspirasi juga. Saya tu sudah-sudah daripada dulu sampai sekarang, Mahathir itu daripada dia muda sampai umur 100 tahun konspirasi. Konspirasi Mahathir. Saya bukan sokong sangat Dr. Mahathir ni, dia penjarakan saya. Bukan saya nak sokong lah dia, tapi padalah pun nak mengatakan orang tua ni. Ni Al-Bati baru ni konspirasi Mahathir. Jadi tapi dalam kes yang tu saya kata, kita tak boleh kata konspirasi sebab dia bebaskan you. 2 hakim ni bebaskan you, tapi dia sebut dalam bertulis bebas kerana tak cukup saja dari segi teknikal, tetapi kami meyakini aktiviti itu berlaku dan dilakukan. Saya tadi susah nak jawab kan? Saya ketua perang dia. Saya jumpa dia masa tu saya ketua pemuda. Saya tanya dia tu bukan untuk nak bantai dia. Saya tanya tu untuk saya mempertahankan dia. Orang semua yang tak tahu siapa yang pertahankan saya, siapa yang buat Black 14 saya yang berguling kat jalan saya. Jadi saya tanya dia, macam mana nak jawab? Oh no, I will get Karpal. Maksud Karpal hidup lagi. I will get Karpal, go to the court and keluarkan. Dia memang dalam undang-undang, selepas hak keputusan bertulis dibuat, kita kalau tak puas hati dengan beberapa ayat peruntukan, kita boleh minta dia dikeluarkan. Dia janji pada saya tunggu 6 bulan. Saya tunggu 6 bulan, dia tak buat satu pun, saya keluar. Sebab itu prinsip. Ini bukan prinsip politik. Hadis riwayat Ahmad sebut, Nabi kata perbuatan ikut kaum Lut ini itu dilaknat Allah 3 kali. Rasulullah SAW sebut 3 kali dilaknat Allah. Jangan main-main. Saya tak boleh terima. You tak boleh jawab saya. Saya bukan tanya orang kanan dia. Saya bukan tanya tiktoker dia, budak-budak dia sekarang hidup mempertahankan dia tahu apa. Saya tanya Anwar sendiri. Sebab tu dia tak berani sentuh saya. Sebab saya tanya dia. Dan sekarang makin teguh. Pasal Trump. Last saya pusing pasal Trump. Dah banyak ada orang cakap. Semua orang cakap. Hari ni di Kuala Lumpur pun cakap. Di Indonesia saya nak sebut sikit sebab saya selalu pergi Indonesia. Di Indonesia apa sekarang? Heboh di Indonesia. Tak puas hati. Kerajaan Indonesia tak puas hati. Dan minta supaya dikaji semula. Mereka tak mau jadi macam Malaysia. Itu kerajaan Indonesia. Anwar dia kenal baik Prabowo. Kata dia memang Prabowo pun dekat dengan kita. Prabowo ni belajar di Kuala Lumpur. Bapa angkat dia orang Malaysia. Dia belajar di Victoria Institution. Saya tahulah, saya sekolah sama. Jangan main saya. Saya satu sekolah dengan Presiden Indonesia. Ya betul, tak bohong. Jadi Prabowo ni dia memang dengan Malaysia dia santai, kata, relax. Sebab dia rasa dia paling Malaysian. Bukan setahun 2, 4-5 tahun dia duduk di Victoria Institution sebelum dia pergi ke Jordan dan tempat-tempat lain belajar. US. Jadi dekat, apa masalah? Apa yang kamu tak boleh call? Call lah Prabowo, tanya apa masalah kita bersama yang setuju tak setuju.
Yang lain dia sibuk call. Yang ni dia call orang tak, ini pun tak minta call pun dia call menyibuk. Lepas tu duduk TikTok, saya call yang ni, yang saya call Perdana Menteri ni Jepun, saya call Perdana Menteri Pakistan. Yang tu orang sibuk boleh call. Sekarang call lah Prabowo. Sebab Reuters, bukan saya cakap, Reuters, International News Agencies buat kenyataan. Dia kata apa? Dia kata US government, US administration find it very difficult. We have a hard time with Indonesia. Kita ada masalah dengan Indonesia kerana Indonesia tak setuju dengan beberapa clause kita. Unlike Malaysia, unlike Malaysia, tidak seperti Malaysia. Malaysia tu senang, a good boy. Memang good boy lah, dapat pen ni selesai semua. Betul? Ni buat Perdana Menteri kita, ke baru aja apa? Dapat pen 1 triliun selesai. Reuters sebut, bukan saya sebut. Reuters sebut, unlike Malaysia, he's a good boy. They don't follow all instructions. Indonesia, kita ni pun lah Indonesia. Cari jalan macam mana? Oh tidak, kita takkan. Sekejap kata Zafrul sampai jadi menteri, sampai habis menteri. Mula-mula dia kata bohong, tak baca, macam-macam. Financial Times kata Canberra State, negara hamba. Financial Times London kata Malaysia ni negara hamba. Financial Times, bukan kita, bukan sahabat biasa. Oh, tak mengaku. Tapi bila KJ panggil dalam keluar sekejap, Zafrul mengaku memang ada beberapa clause yang memang kita akan timbang balik, akan bincang. Zafrul menteri. Beberapa minggu lepas tu Perdana Menteri jawab, kita tak akan bincang. Tak gila ke Malaysia? Menteri cakap ini, Perdana Menteri cakap ini. Ada ikut mood dia. Anwar Ibrahim. Sekarang apa jadi? Hancur kita Indonesia. Makin lama makin tegang. Akhirnya kita akan jadi apa? Kita akan jadi negara paria, negara barwa, saudara. Bukan kita ada satu dunia, tahu. Sekarang saudara tengok Indonesia, saya duduk terulang kali Indonesia, malu ditanya Malaysia, dia senyum. Oh itu ya Malaysia, Perdana Menterinya itu goblok lah itu kan. Negara pada muka itu. Dulu kita goblok, dia sekarang goblok kita. Mengapa sampai begitu sekali ya Malaysia? Kok senang jual negaranya? Anda jawab apa? Sebab apa? Sebab apa? Sebab Anwar ni memang ejen Zionis. Kawan ni memang kawan Zionis. Saya cakap lama dah, daripada tahun 2010 saya nyatakan secara terbuka dengan dokumen. Anwar ini kawannya Wolfowitz. Siapa itu Wolfowitz? Duta besar Indonesia 2 tahun, kawan dengan Anwar. Indonesia lingkup lepas tu reformasi. Soeharto tumbang, kelam kabut. Lepas tu dia jadi Timbalan Menteri Pertahanan, serang Iraq. Perang Iraq itu zaman Wolfowitz tahun 2001. 10,000 mati. Wolfowitz 2001, Timbalan Menteri Pertahanan, Yahudi, bangsa Yahudi, Jus, kelompok Zionis. Sebab itu dia bunuh Iraq. Sebab apa? Iraq ancaman terbesar pada Israel. Iraq ini negara Arab yang paling kuat pada masa itu. Simpanan senjata yang paling besar di negara Arab itu di Iraq. Simpanan air di tanah Arab itu paling besar di Iraq. Saya saintis dunia, orang Arab yang bertaraf dunia itu paling ramai di Iraq. Sebab tradisi ilmu Baghdad ini besar, panjang, ya luar biasa. Ustaz Kamal lagi tahu duduk Mesir lah apa. Jadi itu kekuatan Iraq. Sebab itu ancaman kepada Israel. Sebab itu harus dihancurkan Iraq. Hancur Iraq. Berapa ribu mati? 10,000 juga mati. Gaza 10,000 mati, Iraq pun 10,000 mati. Tahun 2001 Anwar Ibrahim keluar penjara 2004. Pergi Munich, berubat, sakit kena, pergi operate di Munich, sakit tak tidaklah. Saya pergi Munich. Tapi kita masa tu bos mana kita percayalah tahiyah operate dan tidak tak tahu. Yang lebih penting dia pergi Munich, dia jumpa orang tu, jumpa orang ni, dia jumpa, termasuk ya Wolfowitz. Dia boleh peluk Wolfowitz tahun 2004. Tahun 2001 Wolfowitz ni bunuh 10,000 orang. Dia Timbalan Menteri Pertahanan, dia architect of Iraq War, perang Iraq. Dia architect, bukan saya cakap, satu Amerika cakap, Kongres Amerika sebut Wolfowitz ni architect of Iraq War. Anwar boleh peluk dia yang bunuh 10,000. Sebab itu bila Trump datang Malaysia,
Anwar berjoget dengan Trump, saya tak heran. Dia boleh peluk Wolf Always bunuh puluh ribu orang. Apa masalah dia peluk Trump yang dah bunuh puluh ribu orang? Dia rasa apa masalah? Ada orang kata, Izzah, you tak betul cakap macam tu. Anwar ni dia pertahankan Palestin luar biasa. Tak ada orang yang hebat macam tu. Lawan Israel siapa yang ke depan? Ya betul. Itulah Anwar Ibrahim tu saya kata tadi, amar ma'ruf amar munkar. Ayo buat dia yang lawan Israel dalam pertahan Palestin pun dia pertahan Israel pun dia pertahan. Saudara pernah jumpa ada Perdana Menteri Malaysia atau mana-mana Perdana Menteri Islam dalam dunia ini yang pergi CNN buat kenyataan secara terbuka? Ditanya oleh reporter CNN, dia boleh kata apa? How do you think of Israel? Dia kata, I respect Israel as a state and I respect the decision of Israel to protect the security of the country. Anwar Ibrahim dia menghormati Israel, atas dasar mempertahankan keselamatan negara Israel. Ada Perdana Menteri Malaysia pernah cakap begitu? Ni orang UMNO ni, banyak Pulau Pinang orang UMNO ni. UMNO Perdana Menteri banyak UMNO ni. Tak ada yang sempurna, ada yang tak betul pun kita lawan. Tetapi tak ada seorang pun. Salah-salah besar mereka pun tak ada seorang pun yang mempertahankan Israel seperti mana yang Anwar Ibrahim pertahankan. Tak ada. Ini Anwar Ibrahim so. Yang UMNO sekarang dia pergi sokong lagi Anwar Ibrahim. Tak nampak. Lepas tu memang dia yang Palestin dia sokong lagi, tapi dia sokong Israel. Ini Anwar. Ini masalah dia. Dan sekarang, dan bagi Israel, dia tak heran, tak ada kesan. Dia pantai Israel kuat, dia pertahankan Palestin. Kesan apa? Anwar bercakap ni dekat apa ni, United Nation ke, dekat Liga Arab ke apa. Kesan apa? Orang tak heran. Dan sebab tu Amerika dia tak heran yang tu. Sebab tak beri kesan. Yang beri kesan apa? Apa yang memberi kesan? Tanda tangan agreement ART yang dia tanda tangan pakai pen drum tu. Itu beri kesan. Itu beri kesan. 1 trilion 2 kita lingkup. Itu beri kesan. Itu yang mereka, that's what it counts. Orang putih cakap, orang mungkin tajam pandai-pandai ni. Nur Azman dia hero flotilla, memang orang hebat. That makes it takes into account if that matters. Orang putih itu. Yang lain sebut tak matters. Yang matters apa? Yang you sign. Sebab tu Anwar boleh cakap macam-macam lah, pertahankan Palestin lah, tetapi what counts, apa yang betul-betul yang memberi kesan apa? You sign. Itu biasa. Lepas tu you sign itu, lepas tu you cakap apa pun, Amerika kata you can talk what you want to say, you have resign. Itu maknanya. Itulah baru orang ni. Itu orang Jawa kata goblok. Itulah dia. Ini masalah. Ini dibuat. Ini Anwar buat. Apa lagi? BRICS. Hari itu dia cakap apa? Kita menjadi anggota BRICS. BRICS ni Russia, India, China, semua negara-negara besar, negara-negara kuasa besar yang mahu mengimbangi kuasa Amerika Syarikat. Mereka tubuhkan BRICS. Kita Malaysia, Indonesia dah masuk. Indonesia jiran kita dah masuk menjadi anggota. Kita dulu kita kata kita nak menjadi anggota. Baru ni lepas saya dengan Trump, Mat Hassan, ni Menteri UMNO tu lagi. Jadi Menteri Luar, kamu timbalan Presiden UMNO. Konon parti hebat, parti besar, parti merdeka. Menjadi hamba pada Anwar Ibrahim. Tukang jawab pula, oh sekarang kita tak minta jadi anggota, kita jadi rakan pada BRICS saja. Itu beza besar. Itu lebih besar kesannya daripada cakap lalak pertahankan Palestin, bantai Israel. Itu tak beri kesan. Cakap Perdana Menteri kita tak beri kesan. Tak ada kesan pada mereka. Ingat Israel nak dengar Anwar Ibrahim cakap apa? Dia peduli apa? Tapi yang beri kesan apa? Bila Malaysia tak masuk BRICS, walaupun dah umum masuk BRICS, tak masuk BRICS, sekarang setelah sign dengan Trump, itu beri kesan. That's what matters. Kesan dia apa? Kesan dia Tun Mahathir cakap pagi tadi, dia akan menggadaikan negara kita. Dia merupakan bibit-bibit awal, antara the first steps untuk menjadikan Malaysia ni negara hamba, negara yang dijajah, bukan penjajahan seperti dulu, tetapi negara yang menjadi negara hamba.
canvas state, Financial Times London sebut. Ini bukan cakap kita, ini dunia melihat Malaysia macam tu sekarang. Sebab itu tak boleh, kita tak boleh benarkan. Kalau boleh besok dia berhenti Perdana Menteri, pada merosakkan negara ini. Tak boleh kita berhenti besok, hentikan dia besok, kita lah tak kena tak berhenti kerja. Jadi mulai dari sekarang kita tak boleh berhenti. PR16 kita kena bersiap. Tanya saya, dia akan buat tahun depan. Dia konon kata nak buat sama dengan Melaka, sama dengan Sarawak, sama dengan Johor. Saya tak ada. Sabah pun tak sama, dia boleh buat, dia boleh apa? Johor nak kalahkan Melaka, nak kalah, dia boleh apa? Ini bukan pasal dia nak sama. Sebab apa dia nak buat tahun depan? Sebab dia takut kes. Dia takut kes apa? Dia takut kes anak Pulau Pinang, anak muda ni, Yusof Rata. Itu yang dia takut. Sebab tu dia minta immunity. Hilang malu dia, hilang maruah dia sebagai Perdana Menteri. Tak malu dia, minta immunity. Konon sebelum ni cakap saya penjara, banyak penjara saya masuk. Apa saya takut? Takut apa dengan budak Yusof Rata menakut? Sebab apa? Sebab Yusof Rata pegang WhatsApp dia, pegang email dia. Macam mana Samsul kena LBT keluarkan WhatsApp dia. Kalau mula bicara, mula kes Yusof Rata ni dibicarakan, akan keluar semua ni. Email Yusof Rata, WhatsApp saya sebagian dia saya tengok dah. Kalau keluar tu mampus Anwar Ibrahim. Minta maaf cakap orang takut. Mampus dah. Sebab itu dia kena buat pilihan raya sebelum keluar benda-benda ni di mahkamah. Sebab itu kita kena bersiap sedia. Saya memang tabik dengan saudara Bukit Mentajam. 2 kali saya mai, 2 kali cerita pilihan raya. Kita kena bersedia. PAS sekarang bukan macam PAS dulu, macam Wabi Ustaz Akmal sebut. Status PAS beza. Tetapi status yang berbeza ini datang dengan cabaran yang berbeza. Kita kena bersiap lebih lagi, lebih ampuh. Nah, memang kita dapat tahu ada peningkatan. Saya dengar tadi dalam mesyuarat Jawatankuasa PAS Pusat, ahli baru je 4,000 lebih yang diterima. Alhamdulillah peningkatan. Tapi kita saudara yang lebih lama dan saya, kita kena pertingkatkan. Mereka lihat PAS beza sekarang. Dulu kita masuk sebagai underdog. Orang kata PAS yang mana boleh menang pun 1-2. Sekarang cakap lain. Dia kata jangan main-main dengan PAS. Saya silap dia sapu Pulau Pinang sekali. Itu persepsinya berbeza. Dengan persepsi berbeza ini, musuh akan lebih bersedia. Serangannya akan lebih kuat. Serangannya akan lebih jahat. Kita dah nampak ni serangan-serangan, serangan terhadap Tugu Presiden. Itu nampak. Lain Presiden dia tak heran, Tugu Hadi dia terang pukul serang. Anwar Ibrahim biasalah, saya tak ada masalah. Saya tak ada masalah Ustaz Adi. Kita ada adab akhlak, kita terima. Dia tak ada masalah lah. Besok dia bagi tahu dekat TikTok ke, pukul lah biasa. Ganapkan betul, jatuhkan image. Saya tahu perangai Anwar Ibrahim. Depan dia tunjuk lah bagus, dia punya belakang dia berserang. Jadi kita kena perkukuhkan. Kita kena, dalam sama kita juga harus punya keyakinan. Wabi Ustaz Akmal sebut, kita kena ada keyakinan. Kita kena bangga dengan pencapaian kita, bangga dengan Presiden kita. Pencapaian dia luar biasa sekarang. Dia bina Terengganu itu daripada susah, daripada kosong. Tarbiyah di Rusila itu puluh tahun, bukan puluh bulan, bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dengan tarbiyah, dengan segala kepayahan, dengan segala kesusahan. Serangan, kalau dulu saya ingat lah, saya dulu sebelah sana sekejap dalam UMNO. Kalau pertembungan pilihan raya di Terengganu, PAS dengan UMNO di Terengganu luar biasa. Macam nak perang betul. Tetapi dengan tarbiyahnya diangkat kekuatan PAS itu sehingga Terengganu menang semua. Kekuatan apa? Tarbiyah. Kekuatan apa? Tarbiyah pelanggu. Kita kena berani, yakin, dan keyakinan itu kita barulah kita boleh dakwahkan, bagi tahu kepada yang lain. Kalau kita pun sekarang bila kena serang tunggu kita pun macam mana kita nak yakinkan? Kita kena yakin yang itu. Kita tengok pula Anwar, kita bagi tahu dah Anwar negeri mana? Negeri ni lah Pulau Pinang, lahir Sungai Bakar, berpuluh tahun di Pematang Pauh,
Tak cukup dia, bini dia jadi ahli parlimen. Tak cukup bini dia, anak dia jadi ahli parlimen. Sekarang dia kat mana? Sekarang dia kat mana? Dia ahli parlimen mana? Dia ahli parlimen Pulau Pinang lah. Dia Anwar. Haji Adi Presiden PAS datang Terengganu. Dia duduk parlimen Terengganu, dia angkat negeri Terengganu. Anwar anak Pulau Pinang. Konon Pulau Pinang hebat. Hebat apa? DAP yang hebat. Duduk mana? Duduk Tambun Perak. Pematang Pau anak pun kalah. Hang terbiah apa? Ini kan kawan Nabi ni saya tanya. Lebih bagi terbiah sikit ada. Ini jangan Anwar pula bagi terbiah ke Habib pula. Amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf amar munkar. Saya betul, saya kawan sama Habib saya banyak juga. Saya kadang saya tegur sebab depan mata kes Yusof Rata ni. Habib tak kenal ke SM Idris. Hampir semua pimpinan Habib ni belajar dengan SM Idris ni. Saya tahu lah. Saya bersama mereka dulu. Ini cucu SM Idris yang kena zalim ni. Bukan cerita kosong. Masuk mahkamah, keluar mahkamah, keputusan mahkamah ada. Saya tanya keluarga SM Idris, ada kawan Nabi pergi tanya, siapa? Senyap hilang. Ini tok guru mereka. Hanya kenapa? Kerana dia yang besar, kerana dia Perdana Menteri sekarang, kerana dia kawan kamu. Apa kamu lupa ayat Al-Quran surah An-Nisa dan sebagainya tentang keadilan? Apa kamu lupa tentang hadis Nabi yang menyebut jangan jadi sebagai bangsa Israel? Apa dia bangsa Israel? Bangsa apa? Bangsa yang orang besar salah lepas bebas, orang kecil itu yang ditangkap dan dihukum demi anakku Fatimah. Itu yang cerita hadis panjang, hadis itu panjang tapi kita ingat yang ujung. Demi anakku Fatimah, kalau dia sendiri mencuri, dia juga akan kupotong tangan dia. Itu hadis masuk. Tapi awalnya itu datang dari mana? Datang dari peringatan Nabi. Jangan kerana dia besar, jangan kerana dia kawan kita, jangan kerana dia Perdana Menteri. Ya, ini saya nak bagi mesej khusus pada kawan Nabi. Kamu tarbiyah, kamu lebih faham hadis daripada saya. Tapi mengapa kamu biarkan? Ya. Ini Yusof Rata yang sekarang saya tak cerita lagi Saiful Bukhari, tak cerita lagi ya. Saiful Bukhari sampai sekarang ada buat sumpah laknat. Ya. Apa yang dia tak buat? Dia cabar Anwar tak buat, sumpah laknat tak buat. Yusof Rata pergi balai buat poligraf, cabar Anwar buat poligraf pun dia tak buat. Jadi takkan kita tak terfikir langsung yang bersalah ni, yang masalah ni bukan anak-anak muda ni, yang masalah ni yang tua ni. Tapi kerana dia Perdana Menteri, dia Syekh kita, dia Syekh Anwar, dia Perdana Menteri, kita benarkan. Jadi tak boleh, saudara. Jadi kita pada PAS yang digambar kerana tarbiyah kita punya presiden yang berpaksikan kepada tarbiyah. Artikel dia yang terbaru ya, tentang rasuah, melawan rasuah, reformasi, dia kupas tentang Ibn Khaldun dan sebagainya. Anwar Ibrahim kupas juga Ibn Khaldun ya. Tapi kupasan Presiden PAS tentang Ibn Khaldun itu lebih jelas, lebih terus kepada mana? Lebih terus kepada kekuatan dan kekuasaan dan kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Parlimen Malaysia, dalam Parlimen debat RMK ke-13, debat yang di Pertuan Agong ya, semua 222 ahli Parlimen lain cerita tentang bajet, cerita tentang perkara-perkara yang teknikal yang juga perlu, bab dasar perlu, tetapi berdiri Presiden PAS ahli Parlimen Marang yang bangkit berdiri dan memberikan peringatan kepada semua di dalam Parlimen untuk menjadi pemimpin yang paling penting tunduk kepada kekuatan Allah SWT. Sebab itu yang terus melompat monyet-monyet DAP ni. Ingat saudara kan? Tu habis je tu guru jam monyet-monyet ni mana boleh dengar. Monyet ni dia sekular, dia boleh dengar tentang peringatan Allah, tentang agama. Tak boleh. Itu PT DAP satu hal lah. Ni yang bersama DAP lagi ya. Sebab itu saudara ya. Ini kekuatan kita. Saya masuk sertai PAS pun kerana keyakinan itu, kekuatan kepada tarbiyah, kekuatan kita dengan tarbiyah itu ya, bukan sekadar di Terengganu, di Kedah. Almarhum Ustaz Faldin Nur bina dengan Kedah yang daripada satu kursi macam Wabi Ustaz Akmal sebut, zakat Perdana ni Pendang je lah, Bukit Raya je lah, ayam tu ya, tapi boleh diangkat sehingga sekarang Kedah menjadi sebuah negeri yang dihormati, dapat menampilkan seorang menteri besar yang hebat. Saya banyak kawan saya sekarang
kawan-kawan saya banyak pegawai kerajaan, apa saya lama dalam kerajaan, ya, mereka sendiri beritahu saya, dia kata kita tengok Sanusi ni dia berucap, kita tengok dia macam orang kampung sampel, tapi dalam mesyuarat luar biasa, ya, ramai yang kagum dengan dia. Tarbiyah siapa? Almarhum Ustaz Fazil Nur, almarhum Ustaz Azizan, ya, ini di Kedah, di Perlis Ustaz Hashim Jassim, Masyurul Am kita sendiri yang sampai Perlis itu dapat diangkat. Ini kekuatan tarbiyah. Pulau Pinang juga punya kekuatan, ya, belum cukup untuk membina kerajaan negeri, tetapi kita, ya, dapat, ya, menewaskan banyak, dan kita kali ini masuk pilihan raya dengan kekuatan itu. Ada masalah sikit dan makin banyak masalah. Macam saya sebut tadi, PAS makin kuat, mereka makin lemah, mereka makin, dan selepas Sabah ini mereka akan lebih kelang kabut. Macam-macam yang mereka cipta. Betul Ustaz Akmal sebut tadi, diversion ni akan berlaku macam-macam. Tapi kita kena remain steadfast, kita kena istiqamah, kita kena jelas, ya, apa yang kita kena jelas, apa yang kita kena tarbiyah daripada Tuan Guru kita, tarbiyah Presiden, tarbiyah timbalan Presiden, tarbiyah ulama-ulama kita, ya. Saya bukan nak mendedahkan kelompok-kelompok profesional dan sebagainya, itu penting, itu ada, itu memang kita dah ada, tak susah. Ada orang kata ni kalau PAS minta tak cukup, apa tak cukup, kita punya banyak profesional. Tengok orang seperti Tuan Azman dan yang lain, Dr. Samsuri, Menteri Besar Terengganu, ada dalam kerajaan pun ramai, ya, yang pegawai kerajaan yang faham dan ikut dan tarbiyah, tak bimbang yang itu. Tetapi kita kena kuatkan, ya, dari segi dukungan kita tarbiyah kepada ulama-ulama, kepada Presiden, timbalan pimpinan. Ini kita pegang dalam saat-saat lebih dekat pilihan raya, lebih dekat serangan, lebih macam-macam dugaan dari dalam, dari luar, macam-macam cerita, macam-macam akan yang berlaku, tapi kita mesti terus istiqamah dan pegang. Dan alhamdulillah kali ini saya dalam menghadapi pilihan raya yang akan datang, alhamdulillah Allah takdirkan saya bersama dengan Parti Islam, dan saya akan berikan segala apa yang saya ada, ya, untuk bersama-sama dengan saudara kita bina kekuatan. Akhirnya kita angkat supaya PAS itu diberikan amanah, ya, untuk bukan sekadar memerintah beberapa negeri, tapi akhirnya, ya, diberikan amanah untuk memerintah negara ini dan di putranya, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.